semua sekali lagi. Welcome back to my channel. As usual, don't forget to subscribe and like, okay? And sesiapa yang melihat di social media melalui Facebook ataupun TikTok ataupun Instagram ataupun di mana-manalah. Kamu kalau mahu melihat video yang penuh adalah di YouTube saya yang mana link diberi di bahagian deskripsi atau description. Okey. Dan juga kepada semua orang yang telah membelikan saya teh tarik melalui Buy Me Coffee di bawah, linknya di bawah ya, di bawah YouTube channel saya. Terima kasih. I am really appreciative of your generosity. Okay. So, hari ini apa yang saya nak cerita ya? Okay. Saya terbacalah satu berita di X kan, yang mana melalui Malaysia Kini punya posting lah. Ini tentang parti PAS lah kan. Parti PAS. Yang mana dia punya pembesar suara lah, si Anwar Musa tu. Dia kan pengarah pilihan raya negeri kan. Jadi kan dia telah bercakap, rakyat perlu memberi mandat kepada PAS ya, untuk membentuk kerajaan pada pilihan raya yang akan datang sebagai penyelesaian kepada pelbagai masalah yang dihadapi negara. Ini dia cakap lah. So dia kata kerana semua ya gabungan politik ya telah pun membentuk kerajaan seperti BN dan PH. Namun, masalah yang membelenggu rakyat dan negara masih tidak dapat diselesaikan. Ini beliau berkatalah sedemikian ketika berucap ya pada majlis pengumuman calon PAS mewakili PN ya bagi PRN Johor. Okay, so seperti yang kamu tahu kan, PRN Johor dan Negeri Sembilan tak lama lagi lah, bulan depan kan, kalau tak salah saya lah. Okay, so jadi saya terpanggil lah ya untuk membuat komen tentang apa yang telah disebut oleh si Anwar tu lah. Okay, jadi kan tajuk saya hari ini, mandat kepada PAS sebagai jawapan masalah negara atau sekadar menukar pemain ya tanpa menukar permainan mereka. Okey. Jadi kan setiap kali pilihan raya datang kita dengarlah ni ayat yang sama juga. Negara rosak, rakyat susah, kerajaan gagal, maka undilah kami. Persoalannya ya, bukan siapa ya yang paling pandai menceritakan masalah. Semua orang boleh senaraikan masalah yang kita ada. Okey. Persoalan yang sebenar ialah siapa ada pelan yang terbukti boleh menyelesaikan masalah rakyat. Kalau hanya menyebut rakyat susah sebagai modal politik kamu, itu bukan penyelesaian lah. Okey, itu hanya membaca simptom-simptom yang kita ada. Okey, untuk segmen yang pertama ni saya nak cakap lah seperti PAS cakap, beri mandat kepada PAS. Apa maksudnya? Okey, pertama ya, bila kata rakyat perlu beri mandat ya kepada PAS kan, kita kena tanya tahu, mandat untuk buat apa? Okey, kerajaan ya bukan sekadar menang pilihan raya,
kerajaan ya kena urus ekonomi, cipta pekerjaan, kawal harga, tarik pelaburan, baiki sistem kesihatan, pendidikan, infrastruktur. Oi, banyak ya. Menang pilihan raya ya, bukan lesen kosong yang diberi ya. Okey? So rakyat ya, rakyat bukan memberi cek kosong. Okey? Cek kosong. Rakyat memberi amanah. Okey? Kepada sesiapa yang menang. Kamu ada faham tak PAS? Bukan saja pada PAS lah, kepada semua parti-parti politik. Okey? Dan ahli-ahli politik juga. Okey? Ini segmen yang kedua ya. BN dan PH dah memerintah. Masalah masih ada. Ini yang mereka cakap lah kan. Jadi apa jawapan dia? Ya betul, memanglah benar kan. Kerajaan yang memerintah perlu dinilai. Okey? Tapi logik mereka gagal. Maka kami pasti berjaya. Ini yang mereka cakap. Apa punya logik itu? Itu logik yang lemah, okey? Mereka gagal, jadi kami pasti boleh berjaya. Aduh, tak tahulah nak cakap. Okey? Contohlah ya. Contoh. Kalau seorang doktor gagal merawat seorang pesakit, apakah semua orang yang datang selepas itu automatik boleh menyembuhkan pesakit itu? Oh, tidak semestinya, betul tak? Dia kena tunjuk kaedah rawatan dia, pengalaman dia, rekod dia, keputusan yang telah mereka ada sebagai bukti ya. Aduh, kau tak boleh cakap je. Kau tak boleh jual air jual air liur je orang cakap kan, orang Melayu cakap. Okey, ini segmen yang ketiga ya. PAS kata mereka adalah alternatif. Soalan yang paling besar ya, kita kena tanya kepada PAS ni, dan semua parti jugalah, bukan saja PAS, tetapi sebab PAS kata dia lebih baik kan. Kita kena tanya dia, apakah ukuran kejayaan PAS selama ini? Okey, kalau PAS kata kami membawa perubahan, jadi pertanyaannya selanjutnya, perubahan dalam bentuk apa? Adakah ekonomi naik, gaji naik, pelaburan masuk, anak muda dapat kerja tak? Kos sara hidup boleh turun tak? Okey ya. Kerajaan yang dilantik bukan hanya menjaga moral masyarakat PAS. Okey. Kerajaan yang dilantik menjadi kerajaan negeri atau pusat, mereka perlu mengurus seluruh negara. Ada faham? Ni tak. Itu tak boleh, ini tak boleh. Aduh, tak tahulah nak cakap. Okey. Ini segmen yang keempat ya. Kita tengok rekod pentadbiran PAS sendirilah. Okey. Sebab bila satu parti minta kuasa kan, rakyat berhak tanya tentang rekod mereka. Pasal mereka sudah mentadbir beberapa negeri, sudah ada tu dah berpuluh tahun. Betul tak? Jadi soalan kita kena tanya kepada orang-orang PAS ni, negeri yang kamu pernah tadbir tu, apakah transformasi ekonomi dia? Okey? Kelantan, okey? Apakah perubahan struktur yang telah dibuat oleh kamu? Adakah masalah asas sudah selesai? Aduh, yai. Okey, contoh saya bagi satu. Sebab ada banyak contoh yang tak selesai lagi. Di Kelantan, okey? Isu air. Okey? Kalau masalah air pun berlarutan,
Bagaimanalah kita sebagai rakyat nak yakin masalah nasional lah yang lebih besar boleh diselesaikan oleh PAS. Cuba jawab PAS, cuba jawab. Okey. Ini bukan masalah air je di Kelantan. Kita tahu di Kelantan ada banyak masalah. Aduh, nak cakap tentang jenayah, sexual crimes. Oi, berlambak-lambak. Okey? Tapi dia tak boleh terima kan orang-orang PAS ni. Yang dia tahu, okey, segregation, pakaian macam mana, itu je yang dia nampak. Tak tahulah, PAS lagi kamu tak ubah sikap itu, kamu tidak akan jadi kerajaan sebab kerajaan pusat terutama. Okey, selagi ada orang yang boleh berfikir, saya rasa kamu susah nak jadi satu kerajaan. Selain tak tahulah ini negeri-negeri negeri Kelantan, Terengganu dengan orang Kedah ni aku tak faham. Apalah yang PAS bawa kepada mereka tak tahulah. Okey, so segmen yang kelima ini politik identity. Okey? Versus politik prestasi. PAS kita tahu kan, politik mereka sentiasa tentang agama dan kaum Itu sahaja yang dia punya modal kan. Tapi dari segi prestasi apa yang telah mereka tunjukkan. Okey, dalam politik Malaysia kita selalu nampaklah parti ini cuba menang melalui emosi. Menggunakan isu agama, menggunakan isu kaum. Tapi apakah yang telah dibawa secara substantif yang betul-betul boleh dinampak oleh rakyat di negeri-negeri yang mereka kawal yang mereka jadi kerajaan lah, okey? Selalu mereka akan menggunakan emosi dari segi agama, bangsa, ketakutan, dia takutkan orang Melayu lah. Lepas tu identiti. Orang bukan Islam tak boleh jadi inilah. Orang bukan Islam tu lah nilah. Itulah modal mereka. Jadi kita kena soal diorang ni. PAS, bila harga barang naik, apa jawapan kamu? Bila graduan tiada kerja, apa jawapan kamu? Bila rumah mahal, apa jawapan kamu? Okey? Rakyat kan perlukan pentadbiran, okey? Bukan hanya kepada slogan kamu. Ada faham? Segmen yang ke-6. Semua kerajaan gagal, hanya kami boleh. Inilah yang mereka kata, okey? Jadi kan, ini kan kita tahu adalah formula politik yang klasik langkah mereka apalah langkah-langkah yang mereka selalu buat. Sebarkan kegagalan. Kata semua orang sama. Tawarkan diri sebagai penyelamat. Tapi penyelamat perlu bawa pelan, okey? Bukan hanya bawa kemarahan. Segmen yang ke-7 pula ini soalan maut untuk PAS. Cuba jawab PAS, okey? Pertama jika masalah negara kerana BN dan PH, apakah 5 polisi utama PAS yang berbeza? Okey, cuba jawab. Yang kedua berapa tahun PAS perlukan untuk buktikan kejayaan kamu? Kamu dah jadi kerajaan di Kelantan tu dah berpuluh-puluh tahun. Buktikanlah kejayaan kamu, okey? Apakah soalan yang ketiga lah, apakah KPI kerajaan PAS? Tak tahulah dia faham tak KPI tu. Sorry, but nombor 4 punya soalan Kalau gagal, siapa yang bertanggungjawab PAS, oi? Okey. Adakah soalan yang kelima kepada kamu PAS? Adakah PAS mahu mentadbir semua rakyat
atau hanya penyokong kamu sahaja? Okey. Soalan yang keenam. Bagaimana PAS nak tarik pelaburan asing? Okey, cuba ceritakan sedikit. Okey? Dengan kamu itu haram, ini haram, itu tak boleh, tak boleh. Macam mana pelaburan nak masuk PAS? Oi. Okey, soalan yang ketujuh kepada PAS ya. Bagaimana PAS hendak jamin ekonomi tidak terjejas? Boleh jamin? Yang ke-8 ya. Bagaimana hak semua rakyat dijamin PAS? Engkau dengan kau punya satu kaum, satu bangsa. Bagaimana dengan masyarakat majmuk kita yang lain? Apa hak mereka? Okey? Yang ke-9 ya PAS. Apakah dasar pekerjaan tentang pekerjaan anak muda? Apa yang kamu ada? Beri dasar itu. Apa yang kamu nak buat? Yang ke-10, okey. Kenapa rakyat perlu percaya dengan janji kamu kali ini? Okey. Kita tak nampak selama ni kamu boleh menjayakan mana-mana negeri pun. Ini nak cakap pasal negara pula, okey? No lah, sorry. Sorry PAS. Not to my eyes at least. Okey. Actually banyak lagi soalan boleh kita soal, tetapi kita tak maulah panjang-panjang. 10 soalan tu pun dah cukup. Tak tahulah mereka boleh jawab atau tidak kan. Jadi segmen yang ke-8 pula ya. Ini soalan kepada penyokong PAS. Aku tak tahulah jenis apa yang jadi penyokong mereka kan. Okey. Saya nak tanya kepada kamu ya. Penyokong PAS ni. Kamu jangan pilih kerana marah. Okey. Kamu jangan pilih kerana benci. Jangan pilih kerana slogan. Kamu kena pilih ya berdasarkan kemampuan. Okey. Rekod mereka, polisi mereka, integriti mereka. Okey. Politik bukan pertandingan ya. Siapa yang paling kuat bercakap tentang masalah. Politik ya ialah pertandingan siapa paling mampu menyelesaikan masalah. Kalau sebuah parti mahu kuasa, jangan hanya minta peluang. Tunjukkan kemampuan kamu. Rakyat Malaysia bukan bodoh, faham tak? Rakyat Malaysia boleh menilai kamu. Okey. Di sini ya, lepas ini saya nak bercakap ya tentang menolak politik kitar semula. Dan mengajak pengundi menilai calon. Okey? Bukan semata-mata tukar parti. Okey? Menilai calon. PRN Johor dan Negeri Sembilan ya, adalah masa untuk kita sebagai pengundi ya, reset politik di Malaysia ya. Bukan kadar tukar logo sahaja. Okey? Setiap kali pilihan raya datang, kita dengarlah ayat yang sama juga. Undilah kami kerana mereka gagal. Tetapi soalan rakyat hari ini ya, selepas puluhan tahun, orang yang sama bertukar tempat, bertukar gabungan, bertukar slogan. Apa sebenarnya yang berubah? Okey. Berapa lama lagi rakyat mahu membeli produk yang lama dengan pembungkusan baru? Bangkitlah wahai pengundi-pengundi semua. Okey. Pertama ya, masalah politik Malaysia. Terlalu banyak politikus, terlalu sedikit penyelesaian. Masalah kita ya bukan kekurangan ahli politik sebenarnya. Malaysia bukan kekurangan orang mahu jadi YB. Masalah kita ialah kekurangan pemimpin yang benar-benar faham masalah rakyat biasa. Contoh ya, sebagai
rakyat fikir, kita rakyat biasa ni berfikir, harga barang naik lah. Tapi gaji tak naik. Rumah mahal, peluang kerja sempit, anak muda kena berhijrah, pindah pergi tempat lain cari kerja. Tetapi kan, orang-orang politik ni kan, dia sibuk tentang perang persepsi. Dia itu tidak Islamik, yang itu lebih Islamik, yang itu persepsi. Lepas itu serang peribadi. Lepas tu dia main sentimen. Lepas tu dia akan ulanglah skrip lama kan. Jadi rakyat ya masuk pasar kira harga telur. Politikus pula kira jumlah kerusi. Bangkitlah rakyat, bangkit. Okey, yang kedua ya, politikus sekitar semula. Soalan saya kepada mereka lah ya. Kalau seseorang sudah diberi peluang selama 20, 30 tahun dalam politik, dan masalah asas masih sama juga, kenapa kita perlu anggap percubaan kali ke-5, ke-6, ke-7 akan menghasilkan keputusan yang berbeza? Okey. Fikir-fikirkanlah ya. Ini soalan maut saya kepada mereka. Kalau anda gagal mengubah sistem ketika anda ada kuasa, kenapa rakyat perlu percaya anda boleh ubah selepas menang semula? Okey? Kita kena tanya sebagai pengundi kepada ni yang wannabe YB ni, yang nak jadi YB ni, tanya soalan yang susah untuk mereka. Kalau mereka sudah fikir, takkan susahnya untuk jawab. Tetapi ini itulah, kita sebagai pengundi pun kena bijak. Okey? Ini nombor 3 pula. Pesanan saya kepada pengundi-pengundi Johor dan Negeri Sembilan ya. Kamu perlu tanya 5 perkara ini, okey? Soalan pertama, calon ini siapa? Okey? Bukan dia dari parti mana. Okey. Tetapi pernah bekerja untuk rakyat? Adakah calon ini pernah bekerja untuk rakyat? Okey. Sepatutnya itu yang kamu kena tanya. Okey. Pernah turun kawasan tak? Okey. Adakah dia faham isu tempatan? Orang ini ada integriti ke tidak? Itu yang soalan kamu kena tanya. Okey, itu soalan pertama. Dia, okey, calon ini siapa? Itu yang kamu tanya. Calon ni siapa? Dia bekerja, adakah dia pernah bekerja untuk rakyat? Adakah dia pernah turun kawasan? Adakah dia faham isu tempatan? Dan adakah dia ada integriti? Kamu kena tanya. Okey. Ni soalan yang kedua. Bukan saja kepada Negeri Sembilan punya pengundi dan juga Johor lah. Okey, sebab kita punya PRU pun akan datang kan. Jadi, pengundi-pengundi semua kena tanya ya soalan yang saya cakap ni. Soalan yang kedua ya. Apa yang dia boleh bawa? Okey? Bukan, dia tu pandai berucap. Aku rasa aku pernah dengar benda tu. Semua orang boleh berucap lah. Okey. Kita kena tanya dia. Apa polisi kamu? Apa penyelesaian kamu? Apa kemampuan kamu? Okey. Tanya soalan begini. Soalan yang ketiga. Okey. Adakah dia hanya ikut arahan parti? Ini amat penting ya. Itu sebab ya, saya tak mau masuk parti mana-mana. Pasal aku ni tak boleh diberitahu kau tak boleh tu, tak boleh ni. Memang aku takkan dengar lah kan. So, jadi saya memang tak join parti mana-mana. Kerana saya sendiri ada pemikiran sendiri. Dan saya tak suka orang cakap dengan saya,
oh you tak boleh lah cakap ni, kita tak mau apa tu membuat kita punya coalition ni apa tu pecah ke apa ke. I'm sorry, you know, I can't do that. If something important kena cakap, saya akan cakap, okay? So soalan yang ketiga, adakah dia hanya ikut arahan parti? Adakah dia wakil rakyat atau wakil parti? Ya, itu kamu kena tanya. Okey. Rakyat ya, undi manusia. Bukan robot yang hanya tekan butang oleh bos-bos yang dekat atas tu. Okey. Nombor 4 ya. Berikan peluanglah kepada parti baru, parti kecil dan calon bebas. Ya, ini bukan bermaksud parti kecil automatik lebih baik, tetapi demokrasi mati ya kalau rakyat hanya memilih antara pilihan lama yang sama juga. Okey. Kadang-kadang perubahan bermula ya dengan memberi peluang kepada orang yang belum pernah diberi peluang. Okey, jadi kan, tapi kita juga kena lihat jugalah, parti baru juga perlu buktikan diri. Seperti yang saya cakap selalu dengan orang ya, kalaulah tempat saya undi nanti ada lembu, saya akan vote itu lembu. Kalau itu lembu tidak tunjuk apa-apa perubahan semasa dia di parlimen, saya akan tendang dia di election yang satu lagi. Itu yang saya akan buat. Jadi kan, walaupun orang-orang baru, kita tengoklah dia punya performance ya di dalam parlimen atau di dalam assembly ya, negeri. Kalau tidak bagus, kita tendang. Kalau bagus, kita simpan. Macam itulah. Okey. Jangan pilih ya hanya kerana pasal itu muka baru. Muka baru dengan idea lama tak guna juga. Akan bawa masalah lama juga kan. Jadi kamu bukan saja bagi can pada muka baru, tetapi kita perlukan muka baru dengan pemikiran baru, dengan cara kerja baru. Barulah boleh berubah. Okey, so yang kelima ya. Ya, darah baru ya juga bukan sekadar umur muda. Okey. Ini penting ya. Selalu bila kita cakap darah baru tu, orang kata kena pilih orang muda. Halo, orang tua pun boleh contribute lagi kau. Jangan ingat orang muda saja. Kita orang tua pun ada benda yang kita boleh share dan contribute kepada negara kita ya. Ini amat penting. Bukan sahaja orang muda yang kamu kena fikir. Kita kena fikir bukan dari segi umur ya. Kita kena fikir, adakah orang ini akan membawa perubahan, idea baru, cara baru, tak kira umur ke, tak kira apa pun. Okay? So, ramai orang fikir darah baru bermaksud umur muda. Tidak ya, tidak semestinya. Darah baru ya bermaksud berani soal pemimpin sendiri. Tidak terikat ya dengan budaya lama. Terbuka ya kepada idea baru. Bekerja berdasarkan data. Fokus kepada hasil. Jadi kan kita kena beri peluang kepada orang-orang yang mempunyai karakteristik begini. Okey? Yang keenam ya, jangan pilih calon yang hanya datang masa pilihan raya sahaja. Okey. Lepas menang kan 5 tahun dia hilang. Tiba-tiba muncul ya dengan poster besar dia. Beri salam, senyum, janji. Selepas menang, rakyat pula kena cari dia. Itulah dia kan. Jangan jadi bodoh lagi, okey? Kita jangan diperbodohkan oleh orang-orang politik. Sepatutnya orang-orang politik ni lah yang kena sembah kita. Bukan kita sembah dia. Ada faham? Dia bekerja untuk rakyat. Dia menang kerana kita pangkah dia. Kalau dia yang kita nak panggil, YP. I'm sorry, I have no time for that. Itu sebab ya, janganlah kamu
kau tahu dengan orang-orang yang bekerja untuk kamu. Faham? Okey, kamu kena soal dia. Kenapa wakil rakyat hanya jadi aktif apabila perlukan undi? Jangan takut dengan wakil rakyat kamu. Kamu yang bos sebenarnya. Ada faham? Aduh, tak boleh lah nak cakap. Aku selalu cakap dengan orang-orang asli ya. Sebab mereka kau tahulah begitu hormat. Ya, hormat tu bagus. Tetapi kita hormat kepada sesiapa yang patut dihormati. Okey? Kalau orang-orang yang macam walaun dengan YB ya, dengan gaya dia lah, dengan kereta besar dia lah. Kenapa kau nak tunduk dengan dia? Okay. Sorry lah. But that's not me. I don't kowtow to people just because you are rich, just because you have a title. I don't care, okay? I don't care. You have a job to do, you do your job. Alright? So, soal yang ketujuh ya, PRN Johor dan Negeri Sembilan ya. Jangan jadikan undi ini sebagai hadiah. Okay? Undi ya bukan hadiah kesetiaan ya. Undi ya bukan warisan keluarga. Okay? Undi ialah satu kontrak. Kita kena faham ya. Mereka ada kontrak dengan kita. Kalau dia tidak perform, tidak membuat kerja dia, pum, tendang dia di ballot box ya. Kalau wakil rakyat gagal ya, rakyat ada hak menggantikan mereka. Okey, so janganlah fikir adakah orang ini telah membawa kebaikan kepada kesejahteraan kehidupan kamu. Senang ke nak kita punya kehidupan ni dari segi ekonomi, dari segi semualah. Aduh. Okey, yang ke-8 ya, jangan ya terperangkap dalam politik takut. Okey? Jangan katalah kalau bukan parti A, negara hancur. Kalau bukan parti B, negara akan musnah. Ini mentaliti yang menjadikan rakyat tahan ya dengan politik yang sama ya selama berdekad-dekad. Mereka menggunakan politik ketakutan. So jangan lagi lah. Jangan, tolonglah. Oi, kalau saya ada kuasa magic lah kan. Saya akan dapatkan semua pengundi kan, memberi peluang kepada muka baru, darah baru yang akan kita tengok kalau dia bagus, kita jaga, kita teruskan undi dia. Kalau tak, campak dia, okey? So macam tu. Okay, so okay, demokrasi ya memerlukan pertandingan people, okay? Kalau kita asyik vote orang yang sama, asyik orang yang sama, macam mana kita nak berubah, okay? So kalau rakyat sentiasa takut ya mencuba pilihan baru, politik tidak akan jadi matang tau. Jadi kan yang ke-9 inilah sebagai penutup saya lah. Johor dan Negeri Sembilan ya bukan milik mana-mana parti. Okey? Kerusi ya bukan harta pusaka. Jawatan bukan hak kekal. Okey? Rakyat ya bukan penonton sahaja. Okey? Kalau calon lama masih bagus, kekalkan. Okey. Tetapi kalau mereka hanya datang dengan sejarah lama, slogan lama, alasan lama, rakyat dia berhak buka pintu kepada muka baru, darah baru. Okey? Maksudnya orang yang tak pernah masuk lagi lah. Okey. So, kita Malaysia ni tidak perlukan lebih ramai ahli politik. Kita perlukan lebih ramai pemimpin. Okey? Dan kadang-kadang ya, untuk dapat pemimpin baru dan bagus, kita kena berani berhenti mengundi orang yang sama dengan harapan yang sama, tetapi mengharapkan hasil yang berbeza.
Jadi itulah saya punya percakapan hari ini. Jadi saya harap orang yang mendengar ini ya, bolehlah berfikir sedikit ya. Ini bukan sahaja untuk PRN Johor atau Negeri Sembilan, tetapi juga untuk masa depan sebab PRU kita tidak lama lagi. Okey? Tak tahulah bila kan. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan. Tapi selewat-lewatnya Anwar Ibrahim kena memanggil election ya. Tak salah saya lah sebelum Januari 28. Tak salah saya lah. Mungkin saya silap tetapi next year is latest lah kan. So I hope apa yang saya cakap ini, pencerahan saya adalah orang yang faham dan mendengar, dan mereka akan menggunakan pengetahuan yang saya cakap untuk PRN dan PRU yang akan datang. Terima kasih semua. Thank you so much. I'll see you again soon. Bye-bye.